Jadi soalan dia adalah adakah ini green light untuk buruan jangka panjang atau untuk jangka pendek. Jadi pada minggu ni apa yang berlaku adalah dekat Amerika Syarikat SEC umumkan agenda baru. SEC umumkan rancangan ubah suai peraturan kripto, fokus bina kerangka jelas tawaran dan jual aset digital, beri pengecualian dan benarkan kripto tersenarai di bursa security. Dan maksud secara ringkas, kerajaan mula satukan kripto dengan sistem kewangan tradisional. Jadi soalan dia adalah adakah ini green light untuk buruan jangka panjang atau untuk jangka pendek. Dan yang kedua adalah Hong Kong. HKEX lancar dana 500 juta. HKEX bursa yang berlesen lancar digital asset fund bernilai USD 500 juta. Dana ini fokus untuk Bitcoin dan Ethereum saja. Ikut model institusi besar seperti dekat negara US, dan juga signal ni adalah signal berkaitan dengan Asia. Institusi Asia pun dah mula berlumba untuk masuk dalam pasaran kripto. Jadi signal dia memang kelihatan seperti macam bullish.